Hormat lawan, tapi misi tetap sama. Aidil Syarin mahu Kuching City berikan tentangan sengit. Menjelang aksi final Piala Malaysia malam esok, pengendali Kuching City FC, Aidil Syarin sahak, mahu barisan pemainnya turun tanpa sebarang tekanan dan menikmati setiap minit perlawanan menentang gegasi Harimau Selatan. Beliau turut menegaskan ini adalah pentas terbaik untuk anak buahnya membuktikan kepada seluruh peminat bola sepak tanah air bahawa kelab dari Borneo itu benar-benar layak berada di pentas terbesar ini atas merit dan kerja keras mereka sepanjang musim. Satu kenyataan yang membuktikan mereka datang ke Bukit Jalil bukan sekadar sebagai pelengkap jadual, tetapi sedia memberikan malam yang sukar buat JDT. Di luar kita hormat semangat juang mereka, tapi di dalam padang esok, JDT sedia berikan aksi 5 bintang untuk pastikan trofi kekal di selatan. Demi memastikan aksi final Piala Malaysia 2025-2026 antara JDT dan Kuching City FC berjalan pada tahap kualiti terbaik, FAM secara rasmi melantik 4 pegawai perlawanan berprofil tinggi dari Qatar. Keempat-empat pengadil ini merupakan pengadil FIFA dan pengadil elit AFC yang berpengalaman luas di pentas dunia termasuk Piala Dunia Bawah 17 dan final Qatar Emir Cup. Barisan pengadil final esok malam adalah pengadil utama, Muhammad Ahmad Al-Shamari penolong pengadil 1, Yusuf F. Al-Shamari penolong pengadil 2, Alid Ayat Alaf pengadil VAR, Mesyari Ali Al-Shamari. Pelantikan pengadil luar ini dibuat atas permohonan MFL bagi memastikan aksi edisi ke-99 ini diadili dengan penuh adil, telus, dan berintensiti tinggi tanpa sebarang kontroversi.